Rai! Aduh, Aduh, yang bukan-bukan ni lah kau ni. Apa kau buat ni? biasa Long kerja. Aduh, mana ada orang buat macam ni dah ni? Aku masuk ke Long Kan dia dulu dia kau ban. Baik kau kerja sama orang. Senang dapat duit. Ini berapa lama dah kau buka bengkel? Tak untung-untung rugi lagi ada. Sampai bila kau nak jadi macam ni? Ya. Memang. Semua orang datang nak hidup aku, cakap dengan aku, kerja je lah, makan gaji. 7 bulan hidup juga. Tak pernah ada support moral langsung kat aku ni. Dah ni minat aku, ni usaha aku. Orang hanya dengar, tahu aku drop. Ada kawan tolong? Yang tahu, tunggu hasil, oh ni lah kawan. Ni lah dah berjaya sekarang. Time aku tengah susah, pergilah kerja dengan orang. Kau kalau tak nak tolong aku, Long, kau kalau tak nak bagi support moral kat aku, pergi balik lah. Aku tak suka lain orang macam kau ni. Toksik. Tapi bukan motor kau, Roy. Daripada dulu sampai sekarang macam tu je. Mana ada perubahan Mana datang Ya, aku tahu. Aku boleh pilih untuk kerja, makan gaji, hujung bulan senang hidup aku. Tapi tak. Aku nak berjayakan diri aku sendiri. Ini bisnes aku. Kalau baru chapter pertama aku dah down, aku dah nak tutup kedai, buat apa aku mula? Kalau dah ini jalan permulaan aku kena habiskan. Bukan dengan mulut macam kau ni. Orang macam kau ni tak ada hidup aku pun tak apa. Kalau tak boleh nak support aku, kau jangan jatuhkan aku. Cukup ah.